Yang saya muliakan pengurusi, para pegawai, ahli lanjutan kuasa dan sukarelawan Masjid Al-Muhajirin Lubuk Kawah Temulo, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat hadratul mukarramin. Maaf kalau tidak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar yang tidak diimbau gelar, yang patut tak dipatut, ke yang tua tak ditua, ke yang beradat tak diadatkan, kok dahulu saya kemuliakan. Mana yang alim dengan ilmunya, cendekiawan dengan kebitaraannya, yang pensyarah dengan madahnya, yang ulu dengan ulunya, yang datuk datin dengan pangkatnya. Saya doakan semuanya sejahtera dalam limpahan rahmat dan barakah, di bawah payung keampunan Allah yang Maha Pemurah, dalam naungan kasih sayangnya yang tiada sudah. Dan saya dahului dengan pernyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Dan saya diminta menyampaikan satu tajuk. Tajuk ni panjang, la ilaha illallah. Musim-musim ChatGPT ni tuan-tuan, suka-suka hati tajuk. Tuan-tuan tahu benda tajuk kan? Ma'al hijrah, transformasi jiwa, memperkasa ummah. Ini sambutan mereka ada beri punya ni. Tak ada lah tajuk rumah tangga bahagia apa, tak ada lah. Dia main ChatGPT ni semua transformasi belaka. Hadirin hadirat sekalian, malam ini kalau tak salah kiraannya, kita dah pun memasuki 5 Safar. Kalau tak salah kiraannya 1448. Jadi ada di kalangan jemaah, saya difahamkan agak pelik bila tengok banner, tengok iklan, kenapa masjid buat ceramah hijrah time bulan Safar. Ini kita nak jelaskan, ini kebijaksanaan pihak masjid juga. Sebab sebenarnya dari segi sejarah, hijrah tu memang bukan berlaku pada bulan Muharram. Hijrahnya Nabi SAW bersama sahabat berlaku pada bulan Safar. Kalau berdasarkan sejarah, Nabi bergerak daripada Mekah menuju ke Gua Sur pada hari Khamis 26 Safar bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Yang mana Nabi dia tidak terus menuju ke Madinah, tapi dia berpatah ke selatan menuju ke Gua Sur, duduk di sana selama 3 hari. Dan Nabi teruskan perjalanan melalui arah barat daya, ikut jalan posisi dan juga jalan pedalaman. Nabi tak guna jalan utama Ma'la Az-Zahran yang biasa orang-orang pedagang selalu lalu, dia tak guna. Nabi guna jalan yang melalui bukit, wadi, laluan kambing. Dan disebabkan laluan tu agak sukar, maka Nabi mengambil masa selama 25 hari. Dan Nabi dan Abu Bakar tiba di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin 22 Rabiul Awal bersama 4 Oktober tahun 622 Masihi. Jadi kalau orang tanya kenapa bulan Safar buat ceramah Muharram, buat ceramah hijrah, tak ada masalah. Sebab Nabi pun memang hijrah pada bulan Safar. Mungkin ada pula tanya, pintu apa kita sambung hijrah masa bulan Muharram? Ni lain tahun lah cerita tu, tak panjang pula cerita ni kan. Lain tahun lah kita bincang. Awal-awal Muharram sedap lah cerita hijrah ni, dia dah masuk Safar ni tak berapa cerita dah hijrah sekarang ni. Banyak cerita lengkap sekarang ni. Hadirin hadirat sekalian, bila kita bercerita tentang hijrah, sebut saja perkataan hijrah, apa yang tuan-tuan terbayang selain pada kedai mamak nama hijrah? Hijrah ni orang tu terbayang Mekah, Madinah, Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Suraqah bin Malik yang tahan Nabi dalam perjalanan, cerita Abdullah bin Urakid, cerita Abdullah bin Abu Bakar, cerita Asma binti Abu Bakar. Ini semua orang-orang yang terlibat di dalam perang adalah hijrahnya bagi Nabi SAW. Mana sebut hijrah, iaitu kita bayangkan dulu. Dan tidak salah pun, semuanya betul. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas, hijrah ini dia ada 3 dimensi yang berbeza. Kita tidak boleh sebut hijrah saja bayangkan yang cerita Nabi tadi. Tidak, hijrah ni ada 3 dimensi. Dimensi pertama, sejarah, historis. Historis ni cerita Nabi dan sahabat berpindah ke Mekah dan Madinah, daripada Mekah ke Madinah. Dan bukan sekali hijrah, dah 3 kali sahabat berhijrah. 2 kali ke Ethiopia, sekali ke Habsyah, dan sekali pergi ke Madinah. Iaitu sering dibincangkan di mana-mana lah sejarah perpindahan sahabat ini. Dimensi yang kedua, hijrah ni dari segi bahasa, dia menunjuk kepada demografi perpindahan. Hijrah ni migrasi, urbanisasi. Macam kita pindah dari satu tempat ke satu tempat, itu hijrah juga.
Tuan-tuan di sini malam ni, bukan semua orang Mukawak, bukan semua orang Temeluk asal dari daerah lain, bukan asal dari negeri lain pun ada. Dan proses kita nak sampai ke kampung ini, itu hijrah. Jadi itu dimensi yang kedua. Dimensi yang ketiga hijrah ini yang paling penting kata para ulama, yang menyebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia memilih cerita hijrah sebagai kiraan tahun Islam pertama, kerana hijrah dari pengertian spiritual, kerohanian, kejiwaan, iaitu hijrah ni kata ulama usaha bersungguh-sungguh meninggalkan benda buruk menuju kepada yang lebih baik, meninggalkan maksiat kepada taat, meninggalkan lalai kepada sedar, menjauh daripada jauh kepada Tuhan, daripada Tuhan dekat kepada Tuhan. Inilah pengertian hijrah yang paling benar sekali. Sebab itu dalam bahasa Arab ini yang disebut tahawul. Tahawul ni maknanya perubahan. Kalau dalam bahasa Inggeris, transformasi. Jadi apa yang kita nak transformasikan sepenuh tahun baru ini banyak. Salah satunya kata ulama adalah tahawul daripada sudut kejiwaan kita. Sebab itu tajuk kita malam ni Ma'al Hijrah, transformasi jiwa memperkasa umat. Salah satu yang kita kena ubah adalah jiwa kita. Selagi jiwa ni tak berubah, selagi itulah kita takkan jadi orang baru. Soalnya malam ni, apa makna jiwa? Jiwa ni apa? Jangan orang bincang pasal jiwa ni tuan-tuan. Kita selalu dengar perkataan jiwa ni. Contoh orang selalu kata, awak minat betul muzik ya? Kawan betul mana? Memang jiwa seni. Dia pakai perkataan jiwa, dia bandkan ke jiwa. Tujuh pandai tu nyanyi, tengok topi dia. Jiwa seni. Dia jiwa. Ataupun kita menghadapi tekanan, tapi kita bersabar. Orang tahu ni bagus, berjiwa besar. Jiwa lagi. Jiwa. Ataupun ni ada masa marah, tak tentu arah. Dia soalnya jiwa kacau. Jiwa kacau. Atau kalau kita pergi hospital bahagia, situ ada buat sakit jiwa.